buat macam tu. Berakidah jangan main-main. Benda Islam, benda agama kan. Tiba-tiba berlakon jadi orang kafir. Dalam filem tu jadi Kristian. Tapi Islam sebenarnya, tapi dalam movie berlakon jadi orang Kristian. Kristian sungguh. Tapi luar sungguh benda Islam. Sebab tu dulu pernah mufti Datuk Saharu pernah tegur artis yang dia berlakon dan cerita tu jadi orang putih. Tak hal. Tapi keluar interview pula orang tanya, you macam mana dalam movie tu? Oh, I Kristian dalam movie tu je. Datuk Saharu panggil masuk. Belum ucap tadi. Benda main-main, benda berlaku. Dalam Islam ni dua benda yang kita jaga betul. Main-main pun jadi betul, betul-betul apatah lagi. Dua benda, iaitu bab akidah dan yang kedua bab nikah kahwin. Dua benda ni. Akidah dengan nikah kahwin. Cerai-cerai nikah jangan main. Main-main suami isteri cakap-cakap, oh cerai. Alah main-main dia jatuh. Gaduh suami isteri dia, jadi pun keluar sekali. I talak kan you RM1,000. Isteri pun gelap, mana dia talak RM1,000 dia. Jatuh. Tiga tak dirojok dah lah. Tak pening kepala. Dia nak cari ciri muda kat atas. Dengan main-main betul-betul. Berlakon suami isteri jadi couple betul dalam movie. Suami isteri. Jadi suami isteri tu berlakon, dalam tu ada scene cerai. Dia cerai dalam movie tu. Jatuh semua. Tapi jangan main-main bab akidah dan bab nikah kahwin, jangan main. Sama juga dengan nikah. Main-main itu. Contohlah contoh. Saya dah nak perempuan contoh.